Jadi model inverter ni yang lain berfungsi, jadi cuma dia punya soket plug dia tak berfungsi sebab positif negatif dia terbalik. Lepas tu dia tak cukup volt lah, 120 volt. Jadi kalau kena terbalik, contoh tengok plug macam ni. So kalau kau ni bumi, ground, neutral, sini live kat sini. So live. Jadi kalau kau macam ni, live adalah dekat sini, live. Boleh pasang macam ni lah, live sini. Jadi sebab kat dalam dia dah terbalik, jadi bila kita letak live dekat sini, so bacaan dia akan negatif lah. So sebab terbalik. So ni kita balikkan. Berapa bacaan? 122 volt. So mana-mana member yang nak beli produk inverter murah dekat Shopee macam ni, so kena check dululah sebelum pasang. Kalau tak, dia boleh rosakkan barang lah. So ni dia punya barang dia. So, nak double confirm, dan ni saya dah hidupkan pakai bateri 12 volt. Tengok punya output. Okay, sini ya. Okay, buat sini positif, sini negatif. Okay, tengok kat sana output 122 volt. Okay, yang ni negatif, dia pergi dekat sini positif, so dah terbalik kalau kan. So macam ni 122 volt. Tapi ikutkan kat sini ada live, jadi wire ni dia pasang terbalik. Patut ni kat sini, ini dekat sini. Okey. So apa yang perlu buat, cuma perlu resolder balik, cabut ni, tukar dengan ni terminal. Ini sebab daripada kilang dipakai satu color yang sama, lepas tu installer diorang ataupun technician diorang pun pasang terbalik. Selepas diperbaiki,